Dalam dunia bola sepak yang moden ni sebenarnya, kita semua minat tim mana pun mesti akan ada favourite manager. Ada orang yang dia tak minat mana-mana tim pun, tapi favourite manager dia ada. Ada pula minat tim lain, tapi favourite manager dia datang daripada tim lain. Selalunya kriteria yang orang cari kalau nak cari favourite manager ni paling simple lah, menang banyak trofi. Contoh paling senang, Pep Guardiola. Tapi kalau sebut nama Pep Guardiola ni, aku rasa bukan sebab dia menang banyak piala je. Boleh jadi juga dia punya level genius nak adapt dengan mana-mana situation kat atas padang. Benda tu yang buat orang suka nak minat dekat dia. Daripada zaman Tiki Taka dekat Barcelona, pergi dekat Bayern Munich, and then pergi pula Manchester City. Orang kenal dengan short pass, orang kenal dengan high ball possession. Sekarang kau tengok dekat City, dia dah start main direct football. Kalau minat sebab dah ubah salah satu kelab, paling senang boleh bagi contoh is Jurgen Klopp dekat Liverpool. Punya level 10 tahun Liverpool tu tunggu title Liga, tapi disebabkan approach daripada Klopp yang ubah semua structure dalam team, Liverpool dapat survive. Dapat pula dia jenis dekat dengan fans, lagi lah orang suka. Sebab tu walaupun dah lebih 10 tahun dia belah daripada Borussia Dortmund, orang-orang kat Jerman tu still lagi sayang dia. Jadi minggu ni aku rasa kita lari sikit lah daripada cerita pasal player. Dah banyak minggu dah berbulan dah sebenarnya. Yang ni first time aku cerita pasal manager. Ahmad ni kalau nak cerita yang masih aktif, aku rasa dia yang paling berjaya kot. Kalau Champions League pun dia dah menang 5 kali. Dia paling banyak sekarang. Lagi satu, kau fikir logik. Hari ni kau menang Champions League sebagai player, lepas tu lepas beberapa tahun kau menang sebagai manager, lepas 20 tahun kau menang lagi trofi tu. By the way, aku tengok dekat subscribers tu, dia punya increasing numbers tu slow sikit lah. Adjust sikit, share video ni kat orang. Benda ni memang tak ada apa yang boom pun, cuma kita share lah info-info ataupun cerita pasal player bola, or even untuk minggu ni cerita pasal manager. Bila sebut nama Carlo Ancelotti, memang bukan satu susuk tubuh yang asing dalam dunia bola sepak. Pengurus yang terkenal dengan gelaran Don Carlo ataupun Carleto ni sekarang tengah dalam mission nak kejar World Cup pertama untuk Brazil dalam tempoh 24 tahun. Lepas dah rasa semua trofi dan juga achievement dekat club level sebagai pengurus pasukan. Dia ni lahir 10 Jun 1959 dekat Reggiolo, Itali, and datang daripada keluarga yang tinggal dekat rumah sewa yang terletak dekat dengan kawasan ladang. Ayah dia, Giuseppe Ancelotti, memang bekerja sebagai pengusaha ladang yang produce parmesan cheese. Hidup dia waktu kecil memang susah. Sampaikan semua susu, mentega, keju dan juga bahan keperluan dapur dalam rumah dia, family dia memang produce sendiri. Dan benda tu semua bergantung pada pekerjaan bapa dia dekat ladang. Perjalanan bola sepak Ancelotti sebagai pemain profesional start masa 1974 dengan Parma. Waktu debut dalam Serie A musim 76-77, masa tu dia baru je umur 18 tahun. Bakat Ancelotti dibawa ke pentas ini oleh seorang legenda daripada Itali, Cesare Maldini, which is bapa kepada seorang lagi legenda Itali, Paolo Maldini. Awal kemunculan, Ancelotti banyak dapat role as an attacking midfielder dan juga second striker, disebabkan kemampuan dia yang cepat cari peluang tiap kali ada depan gol. Walaupun asalnya dia dah tarik perhatian Inter Milan, Ancelotti akhirnya tinggalkan Parma untuk join AS Roma masa pertengahan tahun 1979 sebelum bantu Roma menang title Serie A 4 tahun kemudian. 1986, dia pindah pula pergi AC Milan. Tapi sebelum tu, Ancelotti sempat rasa menang Piala Itali 4 kali berturut-turut dan juga jadi kapten lepas dilantik oleh manager waktu tu, Sven-Göran Eriksson. Kalau sebut nama Sven-Göran Eriksson ni, aku rasa fan-fan bola yang minat England daripada zaman Beckham dulu mesti ingat. Satu figure yang besar jugalah dalam bola sepak. Dengan Rossoneri, Ancelotti stay situ 5 tahun. Dalam tempoh tu, AC Milan memang penuh dengan superstar bola sepak. Main bawah kendalian Arrigo Sacchi. Antara player yang ada dalam skuad Milan waktu tu ada Paolo Maldini, Franco Baresi, Frank Rijkaard, Ruud Gullit dan juga striker Belanda, Marco van Basten. Antara achievement paling besar Milan time tu dah tentulah bila menang Serie A masa musim 1991-92 dalam keadaan unbeaten ataupun tanpa kalah. Musim tu juga Ancelotti announce yang dia bersara sebagai pemain bola sepak. Kalau korang tengok mata aku ni, kan dulu aku pernah cerita, benda ni bukan pasal apa pun, tapi sebab ada satu sakit saraf. Kalau korang perasan, mata Ancelotti pun lebih kurang sama juga. Kening belah kiri dia ni memang sentiasa terangkat ataupun mudah-mudah nak terangkat. Cuma mata dia tak kecil macam aku, tapi kening dia memang terangkat. Benda tu sebenarnya bukan sebab dia marah ataupun apa. Ancelotti ni waktu dia muda dulu pernah aksiden waktu naik Vespa dekat Itali. So disebabkan insiden tu, dia punya nerve dekat bahagian kening ni memang mudah nak naik. Sampaikan dia sendiri pun kadang-kadang tak sedar. Benda ni real lah, bukan main-main punya cerita. Okay, dalam keadaan mata aku tengah sakit ni, aku rasa kalau aku nak sedarkan hati, aku anggap je lah mata aku macam Ancelotti kot. Dalam bidang kejurulatihan, Ancelotti mulakan kursus dia waktu dekat Coverciano, Florence. Lepas dah jadi asisten manager kepada Arrigo Sacchi untuk skuad kebangsaan Itali daripada tahun 1992 sehingga 1995, termasuklah juga jadi naik juara Piala Dunia 1994 dekat Amerika Syarikat. Dia pun mulakan kerjaya sebagai pengurus bola sepak yang sebenar bila pergi ke Reggiana untuk musim 95-96. Waktu tu, bila dia sampai, terus bawa kelab tu promote daripada Serie B pergi ke Serie A. Setahun dekat situ, barulah dia pindah ke Parma. 2 tahun dengan Parma, banyak benda
benda yang Ancelotti dah buat dan jadi tumpuan. Antaranya, dia tukarkan penyerang Itali waktu tu, Gianfranco Zola, daripada center forward pergi ke sayap kiri, semata-mata untuk bagi ruang buat bintang Bulgaria, Hristo Stoichkov, main as a top striker. Macam mana pun, kesudahan cerita tu memang tak cantik. Sebab dua-dua pemain tu kena jual disebabkan tak boleh nak ikut sistem yang Ancelotti bawa ke Parma. Waktu tu, kebanyakan peminat Parma memang marah. Tapi semua benda tu diorang lupa lepas decision Ancelotti untuk pair Nico Chiesa dan juga Hernan Crespo berjaya bawa tim jadi naik juara Liga Itali. Hujung musim seterusnya, Ancelotti dipecat lepas Parma tersingkir awal daripada Champions League. Dalam masa yang sama juga, diorang cuma duduk tangga ke-6 Serie A. Waktu Ancelotti dekat Parma dulu, top management team waktu tu dah decide nak beli Roberto Baggio. Masa tu nama Roberto Baggio memang besar lah. Tapi Ancelotti against idea tu. Sebab bagi dia, position ataupun role Roberto Baggio tu tak kena dengan tactical 4-4-2 yang dia bawa. Itu cerita dekat Parma. Bila dia pergi Juventus pula, dia sacrifice prinsip dia sendiri tu. Maksud aku, dia sanggup tukar approach dia dalam bola sepak semata-mata nak bagi role ataupun ruang untuk Zinedine Zidane duduk dalam first 11 dia. Kan role sama tu, offensive playmaker. Dia sanggup buat benda tu. Dekat Juventus, 2 tahun dia duduk situ, dia cuma dapat satu je trofi, which is Intertoto Cup. Selebihnya, lagi banyak maki dia dapat daripada pujian sepanjang dia duduk situ. Tapi yang lagi sedih, masa last game musim 98-99, waktu tu lawan Atalanta, half-time game, Juve announce yang diorang dah pecat Ancelotti. Game belum habis ni, tapi diorang dah buat pengumuman yang diorang pecat Ancelotti. Game tu memang Juve menang 2-1, tapi still tak boleh nak halang Roma menang Liga waktu tu. So Juve jatuh nombor 2. Kau bayangkan lah, pedih tak pedih. Time half-time game, team announce yang kau kena pecat. Macam mana kau nak buat tu? Ni game ada lagi separuh ni, tapi kau dah diumumkan, dah kena pecat. Barai. Dipendekkan cerita, tahun 2001 jadi turning point untuk karier seorang pengurus nama Carlo Ancelotti. 8 tahun dengan AC Milan, 2 tahun dengan Chelsea, PSG dan juga Real Madrid sebelum pergi ke Bayern Munich masa 2016-2017. Tempoh 16 tahun tu jadi saksi yang dia memang layak pegang status Don dalam bola sepak. Lepas menang 19 trofi dengan 5 kelab tu. Walaupun terkenal dengan kemampuan untuk handle gergasi dekat Eropah, Ancelotti juga dah buktikan yang dia bukan sekadar big team manager bila terima offer untuk handle tim macam Napoli dan juga Everton. Ancelotti datang ke Napoli masa 23 Mei 2018 dan tamatkan musim tu dengan gelaran naib juara. Tapi tak sempat habiskan separuh musim kedua dekat Naples lepas kena pecat masa 10 Disember 2019. 11 hari kemudian, Ancelotti diumumkan sebagai pengurus Everton dengan kontrak 4 tahun setengah. Start musim 2021, Everton buat kejutan dengan banyak kelab besar di England. Lepas menang 7 perlawanan berturut-turut dan Ancelotti dinamakan sebagai pengurus terbaik Premier League untuk bulan September. Walaupun tamatkan tahun 2020 di tangga keempat Liga, Everton tak dapat nak teruskan momentum dan akhirnya habiskan musim tu cuma di tangga ke-10. Selalu kan kita dengar, kalau mana-mana tim lah, kau dapat nombor 9, nombor 10, nombor 11 lepas dah duduk dekat top table masa awal season. Bila dapat nombor 10, nombor 11 tu, akan ada keluar cerita nak kena pecat lah, nak tukar manager lah. Tapi waktu tu, Ancelotti dengan Everton tu tak ada bunyi langsung. Sebab fans semua memang boleh faham dengan financial yang tak berapa okey dekat Everton, Ancelotti still lagi boleh manage tim dengan elok, even last kali habis nombor 10. Cuma, bila Zinedine Zidane dah decide nak tinggalkan posisi pengurus Real Madrid, waktu tu, bos dekat sana, Florentino Perez, dia tak fikir panjang. Dia terus pergi kontak Ancelotti, sanggup nak buat pampasan untuk tebus kontrak dia dekat Everton. Ancelotti pun datanglah Spanyol. Selebihnya, satu sejarah yang gila untuk seorang manager umur 62 tahun. 4 tahun dengan Los Blancos, Ancelotti berjaya jualan 2 trofi La Liga. Sebab tu dia jadi first manager yang menang semua trofi Liga untuk 5 pentas terbesar dekat Eropah, which is Serie A, Premier League, Liga Perancis, La Liga dan juga Bundesliga. Selain Liga domestik, dia juga dapat bawa Real Madrid menang Champions League 2 kali waktu tahun 2022 dan juga 2024. Terus jadikan total 3 trofi UCL yang dia dapat bawa ke Santiago Bernabeu. Lepas menang trofi yang sama waktu tempoh pertama dengan Madrid masa tahun 2014. Kalau ikut apa yang aku nampak lah, Ancelotti ni dia boleh survive untuk lebih 20 tahun dekat club level and even sukses dalam tempoh tu. Dia adapt dengan peredaran zaman. Awal-awal dalam karier dia sebagai manager dulu, memang dia strict, betul-betul nak pegang dia punya tactical, dia punya prinsip. Tapi lepas tu dia start lose down. Termasuklah juga awal-awal waktu yang aku cerita pasal Zidane tadi. Sebab itulah dia boleh survive dengan klub semua yang dia pegang. Dia bagi player tu betul-betul selesa dengan dia, buat player tu nak main untuk dia. Dekat situ, dia paling pegang relationship dia dengan setiap pemain. Dekat AC Milan, dia handle Kaká. Dekat Chelsea, dia jaga Frank Lampard. Lepas tu pergi PSG pula, kena bawa Zlatan Ibrahimovic. Dekat Bayern Munich pula, kena guide player macam Robert Lewandowski. Semua pemain ni dia dapat bawa menang trofi, at least menang trofi domestik. Cuma sekarang ni, dia dengan Brazil. Tujuan lantik dia sebagai manager pun sebab Brazil dah mati akal. Tak tahu nak panggil manager jenis macam mana lagi untuk
untuk make sure Brazil pergi ke World Cup bukan sekadar untuk jalan-jalan. Semua pun tahu last Brazil menang Piala Dunia tahun 2002, dah lebih daripada 20 tahun. Tapi korang rasa boleh ke Ancelotti guide Brazil main World Cup nanti? Juara tau, bukan sekadar pergi final, semi. Diorang target juara dengan Ancelotti. Boleh?